Assalamualaikum and welcome back to Shoot DIY channel. Okay, pada video kali ni kita nak repair kipas ni, tukar kapasitor je. Tengok dah slow dah. Speed 5 tapi masih slow. Okay, jom. Tengok tu, dia punya kapasitor nampak dah kembang sikit, nampak? Okay, lain macam dah kembang dia tu. Yang ni yang baru 1.8. Yang lama ni macam besar ni 2.5, tinggi sikit pada spek dia. Dia asal dia lebih kurang 1.8 hingga 2.0 je, kalau tak silap lah. Ok, ni kita dah pasang yang baru. Wayar tu tak kisah merah ke hitam ke, dia tak ada polarity. Ok, kita test speed 3. Ya, Alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah. So, jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, bye.